Baik penonton, kembali bersama kami. Kalau kita pergi ke bazar petang-petang nak beli makanan juara berbuka ni kan, kita kadang-kadang ikut nafsu sangat. Beli makanan ni kita pula akan rasa macam okey, mungkin dah makan sikit saja, lepas tu dah kenyang, kita akan bazir, buang makanan begitu saja. Tapi kita nak elakkan perkara itu, nak elak pembaziran kerana kita ada kempen yang menarik pada bulan ini. Kempen hargai makanan elak pembaziran sempena bulan Ramadan bersama dengan SW Corp. Dan hari ini kita bersama dengan Tuan Khalid Muhammad yang merupakan Ketua Eksekutif SW Corp untuk kongsikan dengan kempen untuk kita mengelakkan pembaziran dan hargai makanan. Assalamualaikum Tuan, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya rasa itu situasi yang sangat normal bulan puasa ni kan Tuan. Bila kita ni pergi ke bulan Ramadan ni, kita nak beli macam-macam tapi makannya sedikit saja. Lepas tu kita buang makanan itu menjadi pembaziran. Jadi kita kongsi kepada penonton. Apa pentingnya untuk kita mengelak pembaziran bulan puasa ni khususnya Tuan? Okey, pertama kali saya ingin merakamkan banyak terima kasih kepada pihak RTM kerana membenarkan kami berkongsi pengalaman pada pagi ini. Sebenarnya pada pandangan SW Corp, isu pembaziran ini adalah sesuatu yang sentiasa berlaku, terutamanya kerana kita ini adalah masyarakat berbilang kaum, berlaku pada perayaan-perayaan yang utama. Dan berdasarkan kepada statistik yang kami ada, pada tahun 2025 ini didapati sisa-sisa pepejal yang dilupuskan di tapak-tapak perusahaan kami didapati menurun sebanyak 2.7%. Walau bagaimanapun, didapati juga daripada data yang sama, sisa-sisa makanan didapati telah meningkat sebanyak 11.6%. Tinggi juga itu peningkatan. Ini adalah sesuatu yang kita perlu tengok secara harmoni sebenarnya. Kemudian dari segi pandangan-pandangan masyarakat sebenarnya sudah sampai waktunya. Perkara ini dibincangkan oleh netizen. Kita biasa sebenarnya sedara maklumkan tadi tumbuhnya bazar-bazar Ramadan. Jadi kami menerusi berbagai program Kementerian Perumahan dan Kerjaan Tempatan bersama-sama dengan kami SW Corp telah mengambil langkah-langkah proaktif bagi menangani masalah ini dengan mengadakan pelbagai kempen kesedaran, termasuklah turun ke lapangan. Untuk makluman semua, kempen-kempen ini juga sebenarnya selari dengan inisiatif matlamat pembangunan mampan SDG 12.3, iaitu mengurangkan separuh daripada sisa makanan peringkat global pada tahun 2030. Mungkin tuan boleh kongsikan kepada kami, kalau kita nak budayakan berkaitan dengan kempen Hari Makanan Elak Pembaziran ini, kalau bermula di rumah, bagaimana caranya? Ya, itu satu soalan yang begitu penting sekali sebenarnya, kerana rumah adalah tempat menerima makanan itu. Sebenarnya dari segi perancangan itu adalah amat penting. Berapa keperluan, berapa yang kita akan makan, dan berapa kita akan simpan untuk selepas buka puasa sehingga untuk sahur, tujuan sahur. Pandangan kami, apa yang perlu masyarakat sediakan adalah dari segi mengurangkan pembaziran makanan, terutama di rumah masing-masing. Kalau kita nak bercakap tentang buffet Ramadan contohnya di hotel pula kan, mungkin boleh kongsikan nasihat kepada mereka. Yalah, kalau kita nak tengok berapakah target mereka datang berbuka di hotel kita, di restoran kita kan, supaya tidak berlaku pembaziran. Ya, apabila menjelang bulan Ramadan, iftar ini adalah sesuatu pesta sebenarnya. Dan kami menyeru kepada ahli-ahli perniagaan yang terlibat secara langsung supaya menggalakkan tempahan-tempahan di peringkat awal sebenarnya. Dengan ada inisiatif tempahan di peringkat awal ini, pihak hotel dan sebagainya, mereka dapat menjangkakan berapa keperluan sebenar. Dan bagi peniaga-peniaga di peringkat bazar sebenarnya,
Hari ini adalah lebih kurang dah menyangkau separuh daripada bulan Ramadan. Ya, 16 Ramadan. Ramadan. Sepatutnya mereka telah mengetahui trend permintaan juadah masing-masing. Jadi elok kalau trend ini diambil kira dalam menyediakan juadah masing-masing tadi bagi mengelakkan pembaziran. Ya, jadi nasihat kepada anda semua ya, penyedia makanan khususnya, kita perlu menjangkakan apabila kita nak buat makanan, nak sediakan makanan, kita kena tahu dah berapakah bilangan jumlah mereka yang akan datang beli dan makan di tempat kita. Jadi kita perlu elak pembaziran ini kerana ia akan mengganggu kepada kelestarian alam juga. Dan kalau kita nak kongsi kepada penonton ikut statistik tuan ya, bagaimana punca yang berlaku sebelum ini? Apa di antara yang kita boleh kongsikan? Kenapa berlakunya lagi kerugian dan juga pembaziran di negara kita ini? Okey, terima kasih. Kami pernah membuat tinjauan. Kami mempunyai lebih kurang 2,273 responden yang kami temu bual, dan hasil dapatan pada tahun 2024 ini 70% daripada mereka bersetuju bahawa mereka mempunyai makanan pada hari tersebut tetapi tidak dapat dihabiskan. Oh, 70%? 70%. Kemudian daripada 51% juga mereka mengakui mereka telah memasak makanan untuk buka puasa melebihi daripada sepatutnya. Dan 49% juga berpandangan kesilapan mereka membiarkan lebihan makanan ini disimpan terlalu lama dalam peti sejuk masing-masing. Baik. Jadi hasil dapatan ini sebenarnya jelas menunjukkan sudah sampai waktunya lah untuk kita bersama-sama menangani isu elakkan pembaziran ini. So kita perlu menghargai makanan dan elakkan pembaziran. Betul. Kerana kita pastinya merupakan negara yang kaya dengan resources ya. Kita ada banyak jenis makanan, kita ada beras, kita ada berbagai makanan ruji kita. Jadi kita kena sentiasa cakna dengan keadaan kita untuk tidak melakukan pembaziran, dan kita kena hargai makanan lagi-lagi bulan puasa ini pastinya. Mungkin boleh kongsikan juga dari SW Corp sendiri, mungkin boleh kongsikan bagaimana pihak TOM melaksanakan kempen hargai makanan adalah pembaziran kali ini. Okay, terima kasih. Kami dari semasa ke semasa sentiasa merancang bukan sahaja di peringkat bulan Ramadan tapi juga di perayaan-perayaan yang lain. Yang pertama, kami akan mengadakan promosi kesedaran dan juga pendidikan kepada masyarakat. Kita bermula daripada rumah, bermula daripada perancangan untuk menyediakan juadah, membeli makanan dan juga sebagainya, dan cara kita menyimpan makanan itu jika terdapatnya lebihan. Dan yang paling penting sekali, kami bersama dengan beberapa NGO khususnya GEMA cuba mengalihkan lebihan-lebihan jualan sama ada di peringkat bazar, restoran, hotel dan sebagainya. Lebihan ini kami alihkan secara bersama kepada golongan yang lebih memerlukan. Ini sebenarnya sikit banyak dapat mengalihkan ataupun mengurangkan pembaziran ini sebenarnya. Okey. Kalau boleh kongsikan juga, berapakah jumlah lokasi bazar yang terlibat dengan kempen kali ini? Okey, pada kali ini kami mensasarkan 99 buah bazar pada tahun 2025. Dan suka saya untuk menyebut pada tahun pencapaian tahun 2024. Yeah. Daripada 147 bazar, sebenarnya sebanyak 60 tan makanan telah dapat diselamatkan. Okey. So 60 tan ini sebenarnya kalau lebih mudah dalam nilai ringgitnya lebih kurang dalam 726,000. 726,000 ringgit dijimat. Ya, so daripada dibuang ke pusat pelupusan sampah, berjaya diagihkan, diselamatkan dan dapat dimanfaatkan oleh golongan yang lebih memerlukan ini. Yeah. Jadi pada tahun 2025 di 99 bazar ini bersama dengan pemuda GEMA, kami akan berterusan untuk menyelamatkan sebanyak yang mungkin makanan ini sebenarnya. Pencapaian tahun lepas cukup membanggakan. Kalau kita nak kongsikan juga sambutan untuk tahun ini, setakat ini bagaimana tuan? Setakat hari ini pencapaian momentumnya amat memberangsangkan. Seperti mana pada tahun 2024, pencapaian setakat ini adalah pada tahap 50% sebenarnya.
Okey. Jadi kalau kita teruskan momentum itu, pastinya kita dapat menjimatkan lebih banyak pembaziran yang berlaku dan kita boleh tingkatkan penghargaan makanan itu sendiri. Jadi mungkin boleh kongsikan harapan pihak SW Corp sendiri untuk kita melihat kepada kejayaan kempen yang diadakan ketika ini. Okey, harapan kami setinggi gunung sebenarnya. Kami amat mengharap masyarakat semuanya memberi kerjasama, termasuk kerajaan negeri, agensi kerajaan, NGO yang ada sebenarnya. Eloklah kita berganding bahu bagi mengatasi masalah pembaziran ini. Makanan adalah rezeki. So rezeki itu mempunyai keberkatannya. So kita tak tahu yang mana satu sebenarnya adanya keberkatan itu. Jadi kita perlu bijak untuk mengatur langkah kita lagi-lagi untuk mengelak pembaziran. Terima kasih kepada Tuan Khalid Mohamad, Ketua Eksekutif SW Corp untuk perkongsian hari ini. Kepada anda semuanya bermula rumah. Okey, jadi pastikan anda tahu banyak mana anda nak makan supaya kita dapat elak pembaziran dan kita dapat melestarikan alam kita, khususnya di negara tercinta, negara Malaysia. Terima kasih lagi sekali Tuan untuk perkongsian hari ini. Terima kasih banyak.